Masalah rambut saya bermula apabila saya pakai pomade bertukar-tukar brand. Sebabkan tu saya jadi rambut beruban, dan daripada situ saya color rambut. Bila color rambut, rambut jadi kasar, rambut jadi rapuh. Saya rasa hilang keyakinan. Saya hilang keyakinan nak berjumpa dengan orang, nak bercakap dengan klien, nak bercakap dengan orang ramai. Saya jadi nak berjumpa orang lah. Mostly dia rasa kurang berkeyakinan sebab saya takut orang nampak saya botak tengah. Saya pakai serum rambut daripada Aurora dan ampule rambut daripada Aurora ni dekat seminggu macam tu, dan saya rasa ada beberapa perubahan ketara lah yang buat saya terkejut sekali. Saya pakai pada hari yang pertama saya pakai, rambut saya tengah kasar yang macam berus gigi saya cakap tadi tu. Saya pakai je, rambut jadi lembut. Saya dah cuba pakai produk lain untuk lembutkan rambut yang rosak ni selepas saya warnakan rambut, still rasa kasar macam tu juga. Tapi bila saya pakai serum Aurora Skincare ni, saya rasa lembut yang saya puas hati lah, yang saya nak lah. Dan rambut nampak lebih berkilat dan tak kusam. Saya sangat puas hati lah. Dan pada hari ketiga atau keempat macam tu, saya nampak perubahan pada rambut saya bila saya mandi ke apa ke. Dan tadi pun saya perasan dekat bilik mandi saya tak ada rambut yang macam sebelum ni banyak. Kepada lelaki-lelaki ataupun wanita-wanita yang kat luar sana yang sedang hadapi masalah rambut gugur, rambut putus, masalah kulit kepala ataupun masalah yang sama dengan saya, cubalah try Aurora Hair Serum dan Aurora Hair Ampule ni. Sebab apa? Sebab saya nak cakap tentang rasa, tak boleh nak sampai kata rasa, tak boleh. Anda rasakan macam mana yang saya rasakan lepas pakai ni. Anda rasakan perubahan yang macam saya rasa. Rambut kurang putus, kurang gugur, kulit kepala sihat, dan kepala ringan dan wangi.